Dulu hidup dalam tekanan kewangan, hutang keliling pinggang, berniaga bertahun-tahun tapi duit tak nampak ke mana. Makin berniaga, makin bertambah hutang. Tapi hari ini, Alhamdulillah, dah bebas hutang. Simpanan emas pun dah cecah ratusan ribu ringgit. Ada juga yang dulu struggle dalam bisnes, tapi sekarang hampir 1 juta dalam simpanan emas. Ini bukan cerita dongeng, tuan-puan. Ini adalah kisah orang yang faham ilmu tentang emas. Masalahnya, ramai orang bila sebut emas, mereka fikir satu benda je. Beli murah, jual mahal. Beli hari ni, minggu depan dah nak untung. Harga naik sikit, terus nak jual. Tapi tuan-puan, ilmu guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i sangat berbeza. Beliau tak ajar kami kejar profit dengan cepat, tetapi beliau ajar kami bina simpanan. Sebab bila kita beli emas semata-mata nak cepat untung, kita akan jadi terlalu beremosi. Harga naik, kita rasa tamak. Harga turun, kita rasa panik. Harga mendata, kita mula ragu-ragu. Tapi bila kita faham konsep menabur emas, cara fikir kita dah berubah. Harga naik, kita tambah gram emas. Harga turun pun, kita tambah gram emas. Sebab fokus kita bukan nak kaya semalaman. Fokus kita ialah nak pastikan gram emas bertambah dari bulan ke bulan. Tapi hakikatnya tuan-puan, nak bina kekayaan perlukan masa. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan baru mula hari ini, bulan depan terus nak nampak hasil besar. Beri masa 2 hingga 5 tahun. Kalau sabar 10 tahun, insya-Allah hidup boleh berubah. Sebab orang yang faham ilmu emas, dia tak obses tengok harga emas setiap hari. Dia tak panik bila harga turun. Dia tak terlalu teruja bila harga emas naik. Sebab dia faham, kaya dengan emas bukan tentang untung berapa ringgit hari ini. Kaya yang sebenar ialah bila kita ada simpanan yang kukuh, bebas daripada hutang, ada aset fizikal yang makin bertambah dan ada pendapatan yang terus berjalan walaupun kita tidak lagi bekerja seperti biasa. Itulah maksud sebenar kaya dengan emas. Jadi tuan-puan, kalau belum ada akaun emas Pabi Gold dan nak mulakan simpan emas dengan ilmu, bukan sekadar ikut-ikut orang, tuan-puan boleh isi bon nasihat di bawah, nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.